Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back dalam Zulfan Adib channel. Okay, hari ni shift saya 5 jam. So saya sekarang on the way ke Setapak Central. Berapa banyak kita boleh dapat untuk shift 5 jam? One eternity later. Wow. Alhamdulillah guys, alhamdulillah order pertama dah masuk. 5 minit kita sidai tunggu order. Alhamdulillah. KFC Jalan Delco. KFC staff lah. Tak sure lah location rumah customer kat mana, sebab detail address tu tak ada tau. Mamat ni dahsyat sangat lah tu bawa motor macam tu kan. A few moments later. Alright guys, alhamdulillah kita baru collect order. So order ni ialah order cash bukan online. Demah sikit lah kalau cash ni. Tapi jarang lah kalau cash untuk Panda ni orang scam tau. Jarang lah. Mudah-mudahan tak kena scam lah kali ni. Mana lah rumah dia ni? Apa, kita gerah lah dulu lah. Many minutes later. Guys, dah drop off tapi customer ni bagi duit shilling guys. Aduh, macam mana nak kira ni? Rupanya aku tak nak terima lah. Macam ni lah kerja Foodpanda. Dapat tu duit shilling macam ni, macam mana nak kira? Nak cari order kedua pula. 12 seconds later. Oh, nasib baik lah duit shilling dia bagi tu cukup. Masalah dia, bila dapat duit shilling, macam mana nak kita nak cash in? Kita bukan nak jual duit sangat, nak masuk duit dalam account. Allah Akbar. Jauh juga tu Sasa ni, kat Gopak ni. Nak balik ke Setapak untuk cari order. Many minutes later. Wow. Alhamdulillah guys, order yang kedua lepas 15 minit. Wih, banyak ni. Nak hujan ni. 20 minutes later. Alhamdulillah guys, baru pick up order McD. Tadi masa nak pick up order tu betul-betul hujan turun tau. Lepas sidai tunggu order siap, alhamdulillah berhenti hujan. So selamat dah. Memang doa banyak-banyak lah Allah mudahkan urusan hari ni. Mudah nak hantar order. Cuma tu lah ada hujan sikit tadi lah. Cash punya order problem sikit lah, dia bagi shilling. Tapi cukup ngam-ngam soy. Yang ke jalan mana ni? Dekat air panas. Tak apalah, kita pergi hantar tu. Message customer tak reply. Guys, hujan guys. Hujan itu rahmat. Allahumma sayyiban nafi'ah. Mencabar guys. Ada baki berapa jam lagi ni shift ni? 4 jam lagi. Guys, makin lebat guys. By the way, phone saya ni tak pakai cover sebab dia rugged phone tau. So tak risaulah kalau hujan pun. Relax je lah. Temperature panas pun tak ada masalah.
tadi lebih kurang hujan lalu awal lalu. Sikit lagi dah sampai. Alhamdulillah dapat ampau. Dapat order jauh-jauh, dapat ampau guys. Baik uncle. Sedikit sini. Alright. Sekejap. Alhamdulillah. Drop off. Take foto. Alright. Jom kita gerak balik ke Starpark Central. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok murahnya rezeki buat kerja dalam hujan ni. Jom kita cari order yang ketiga. Meanwhile, back in the lowlands. Wow. Alhamdulillah guys. Order yang ketiga. Auntie Anne's. Tak sure hantar kat mana. Tak sempat tengok tadi. Jomlah kita gerak Starpark Central. Ni U-turn pula ni. Oh, lampu hijau, lampu hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Sindai guys. Semua gadis yang buat kerja. Jarang tengok Auntie Anne's ni ada lelaki. Asal lah lelaki tak laku buat kerja-kerja baking ni. Alright guys, kita hantar ke Rihanna Green East. Macam mana sebut dia tak tahu lah. Kondo 4 km. Harap-harap selamat lah. Benda sikit je makanan dia. Cheese nugget. Tapi masa datang tu dia tak masak lagi sebab habis stok. Agak 15 minit ke. Sidai tadi. Jom kita hantar order yang ketiga. Mudah-mudahan selamat insyaAllah. Amin. Ni ada lapisan ni. Later that same evening. Wow. Alhamdulillah lepas drop order terus masuk order Texas chicken. Swap. Okay, jom kita buka order. Shift 2 jam pertama dah hampir habis. Jam pertama ni baru order 4 tau. Alright. Ni second time ambil order kat Wang Suwok. Hari tu Manhattan Fish Market. Harapnya lepas ni banyak lah order masuk kat sini. Nak juga hantar area-area sini. Ini je guys. Ya Allah, sikit lagi. Boleh lah, sini lah. Duduk diam-diam kat sini. Allah, topi kena buka. Kita gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Pick up. Pick up. Pick online. Alhamdulillah. Satu persen dekat mas. Okay, ni rumah ni. Head southwest. Yo, mantau order yang keempat. Jauh juga ni tak.
patah balik. Civic baru, tak cantik lah. Dia dah hilang identiti dia yang asal tau. Kereta yang Civic ni lebih kurang eksekutif lah. Dia tak nampak sporty sangat. Tak tahu lah korang setuju ke tak kan. Kalau pada saya, tak minat lah. Dia dah hilang lah sporty dia tu. Tu 51. Your destination is on the left. Alright, dah sampai dah. Bismillahirrahmanirrahim. Hello, Foodpanda? Kak, rumah 151 151, betul. Okey, terima kasih. Dah sampai ke? Dah, saya kat depan ni. Alright. Alright. Tak nampak tu. Okey, saya tahu order keempat, jom cari order yang kelima. One eternity later. Inilah guys, order yang kelima. Kena rider compliance sebab tadi solat kejap tau. Tak tahulah berapa order masuk. Lepas tu kena amaran lah. Kena amaran sebab kita tak pick up order kan. Solat nak ambil macam mana kan. Malas nak tekan brake. Sebab kalau tekan brake, kita punya ni markah turun. Aduh, tak apalah, tak ada rezeki. Harap-harap tak ada masalah lah kan. Ambil order T-Life dekat Datum KL. First time ni masuk sini. Sebelum ni tak pernah ada pun benda ni. Lama sangat tak tahu. Aduh. Bang, T-Life mana bang? T-Life dalam okey, masih malas nak mencari sebenarnya. Ada pula kat dalam. Wow, this is amazing. Oh, ada aktiviti apa dalam? Bising mat. Ui, banyak makanan sini. $307. 5 Okay, thank you. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Okay, settle order yang kelima. Malas naik lift, kita turun tangga je lah. Okay, kena patah balik ni setapak untuk dapat order yang ke-6 dan seterusnya. Jauh tu tersasar. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita gerak. One frozen wasteland later. Alhamdulillah guys. Order yang ke-6.
kawasan rumah ni. Tak tahulah dah luar kawasan ke macam mana. Sepatutnya nak balik Setapak tadi. Tapi ni patah balik pula. Redah je lah. Guys, hantar kat rumah sendiri guys. Bukan rumah sendiri, maknanya kawasan apartment sendiri lah. Aduh, kelakar pula. Nasib baik bukan wife yang order. Kalau wife yang order, saya kira kita hantar ke rumah. Alhamdulillah, settle order yang ke-6. Cari 3 order, 3 ke 4 order je. Hantar rumah sendiri pun tak tahu blok C kat mana. Kita gerak cari order yang ke-7. Bismillah. Gelap ni kat luar. Gelap guys. So ni first time lah saya ambil order hantar kat kawasan rumah sendiri. Aduh. A few moments later. Wow. Biasa tak pernah lagi dapat order dekat sini. Alhamdulillah. Dapat lagi order yang sama KFC. Patah balik. Order yang ke-7. Jom, let's go. Alright, baru pick up order yang 7. Dekat je. Tapi cash lah. COD, cash on delivery. Harap-harap dia bagi ngam-ngam atau lebih. Janganlah minta baki. Sebab saya ni tak ada baki ni dalam wallet ni. Dah habis baki dah tadi bagi. Moga lepas ni adalah lagi 3 order ataupun 5 order kalau dapat. Ada lagi 45 minit untuk balik. Masa untuk tamat. Alright, jom hantar order yang ke-7. A few inches later. Wow. Okay guys, masuk order yang ke-8. Memang pick up tempat sama je lah ni, KFC. Janganlah cash kan. Lemah lah cash ni. Tapi kalau Panda jarang kena scam dengan cash. Banyakannya Grab. Right, jom order yang ke-8. Mudah-mudahan taklah hujan sampai shift habis. Ada lagi dalam 45 minit shift habis. So harap-harap ada dapat lagi. Ni order yang ke-8 nak pergi ambil. Dapat lah double order ke. Dan wallet lah, tak nak lah cash kan. Lemah betul lah kalau cash. Nak kena cash in dekat Foodpanda punya account. Okay, bismillahirrahmanirrahim. One eternity later. Lampan guys. Dah nak maghrib dah. Hai, mana jalan? Salah. Aduhlah. Nak dapatkan 4 order lagi ni. Achieve target. Mana? 11 9 11 10. Hah? Serius ah? Muncul. Hari baru dia ni. Sekejap .
Okey. Terima kasih. Sorry tangan kiri Tak apa. Okey. Assalamualaikum. Wow. Alhamdulillah. Masuk order yang ke-9. Rezeki. Ni Pizza Hut ni si Dayak. Right, jom kita ambil Pizza Hut pula. Order yang ke-9. Hujan guys. Hujan. Okay, kita menghala ke Pizza Hut Learning Mall. Order yang ke-9. Hantar order ke-9. Alah, tak tahu dah sempat ke tak 12 order ni. Sebab ada lagi 15 minit lah. Approximately 10 hours later. Dia dah pick up dah order Pizza Hut. Tapi bukan pizza lah, macam spaghetti. Kat luar tu macam dah lebat dah tu. Allahuakbar. Nasib baik shift dah nak habis. Kita lenjan je lah untuk terakhir 15 minit ni. Mudah-mudahan kita selamat lah. Alright guys, hantar partner sendiri lagi sekali. Allah tahu je kesusahan kita bekerja ni. Dia bagi yang mudah-mudah je. Walaupun yelah hujan sikit lah kan. Ni Alhamdulillah lah, mudah lah kerja kita. Dah nak lebat dah ni hujan ni. Dah gelap dah. Guys, lumrah hidup sebagai delivery. Hujan, panas, nak kena redah. Kalau setakat macam ni boleh lagi lah kita nak redah. Tapi kalau dah macam simbah-simbah air tu sampai tak nampak jalan, tu bahaya lah. Kena lah stop. Banyak order masuk ni. Alamak, tak sempat lah. Alamak, murah. Kuyuk guys, kuyuk. Guys, rasanya drop off ni habis shift lah. Habis shift kat rumah sendiri. Ini 8.21. Alah, belah sana lah. Rasanya saya habis shift dekat rumah sendiri ni. Mantul Pak Bu. Ini namanya rezeki hujan-hujan. Mana nak dapat? Sebanyak-banyak order tadi, mungkin 3-4 order kot. Hantar dekat area kawasan sini, 2 order kawasan ni. 11. Macam tak ada orang tu. Hello, Assalamualaikum. Saya rider Food Panda. Kak, punya unit C2211 resident, platinum resident. Ya. Saya dekat depan pintu. Okey. Saya letak kat depan pintu boleh? Boleh. Okey, terima kasih.
Hello? 22 11. Okey. Apa nak ada orang? Sorry kak, sebab dalam tu dia tulis 11 lah. Nasib baik kak call. Sorry kak Sama. Alright guys, macam mana nak rendah ni guys. Tengok view tu. So ni adalah kawasan Semarak. View ke KLCC, tapi KLCC tak nampak. Allahu Akbar. Lagi 4 minit saya habis shift. Harap-harap ni tak ada order yang masuk lah. Kalau tak, pisang guys nak kena ambil order ni. Apa-apa pun Alhamdulillah, saya dapat finish 9 order, 5 jam shift. So itu je lah. Banyak order yang terlepas sebab saya ada waktu tu saya rehat, solat. So saya doakan kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Dan siapa yang belum, bolehlah tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. InsyaAllah saya akan buat banyak tutorial untuk korang. Alright.